I am very thankful that I was able to spend the school year with you. You have earned a special place in my heart. It hurts to say goodbye, but I'm sure this goodbye is just a see you later. We will miss you so much. I am grateful for having you as my co-worker. Even though we seldom talking, we were all happy with each other. We may have struggled in our school a lot, but we still managed to get through all of our hardships. Thank you for bringing good English result in SPM. I will never forget about it. To teacher Noshida, thank you for being there through my ups and downs. I am grateful that I met you in this lifetime. We may no longer see each other, but always remember that our friendship will remain forever. Good luck. May you have a safe journey ahead, and may your dreams come true. I wish you all the best in your future undertaking. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat tersayang Cikgu Noshida Baharin yang sama-sama berjuang di SMK Taman Tasik bermula dari tahun 1997 hingga hari ini. Okey, semoga Cikgu Noshida terus sihat, diberi kesihatan yang baik oleh Allah, terus diberkati hidupnya, berbahagia, selamat berpencin. Okay. Terima kasih atas kenangan bersama-sama kita di sini selama 28 tahun dahulu. Okay. Semoga kita bertemu lagi walaupun kita bukan sebumbung lagi di arena pendidikan. Okay, bye. Assalamualaikum kepada Cikgu Shida yang akan berpencen. So, nikmatilah hari-hari yang mendatang dengan penuh keceriaan. Salam terbaik. Okey, selamat bersara Shida. Semoga lebih cemerlang di masa hadapan. Selamat bersara Cikgu Noshida. Semoga sentiasa ceria, happy selalu. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Noshida. Okay, semoga besaran ini membawa kebahagiaan kepada Teacher Shida dan keluarga, dan semoga terus sihat dalam menghadapi baki-baki masa yang ada sebagai pesara. Selamat bersara YB yang bersara. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Shida. Sempena hari persaraan Kak Shida, semoga kami doakan semoga Kak Shida sentiasa sihat, dirahmati Allah dan berbahagia selalu. Kami ingin mengucapkan selamat bersara Kak Shida. We love you. Semoga Kak Shida enjoy kehidupan Kak Shida seperti ini bersama dengan suami dan anak-anak. Selamat bersara Kak Shida. Saya mendoakan Kak Shida sihat, terus bahagia bersama anak, menikmati persaraan dengan gembira dan bahagia. Dan saya terima kasih kepada Kak Shida banyak memberi juga ajar saya, dan saya doakan agar Kak Shida bahagia bersama keluarga. Selamat bersara Kak Shida dan semoga Kak Shida dimudahkan rezeki selalu. Selamat bersara Kak Shida. Everyone to wish happy Retirement Day and happy Teacher's Day to our lovely teacher Noshida, and thank you and we love you teacher. We love you teacher. Bye. Bye. Keluar rumah pergi ke pasar untuk membeli pisang berangan. Terima kasih teacher kerana tunjuk ajar. Jadikan kami sebagai kenangan. Selamat bersara Teacher Shida. Thank you for teaching us. Razi. Thank you teacher. We love you. Bye. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya wakil pada pekerja KBK mengucapkan
selamat bersara kepada Cikgu Syida kerana telah berkhidmat dengan begitu baiklah, dan saya Hai Kak Syida, selamat bersara. Semoga happy-happy selalu. Jumpa lagi. Dah. Kira lah. Okey. Okey, kepada Teacher Syida, selamat bersara, selamat maju jaya. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey teacher, maafkan segala staf-staf kantin yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Tangan. Okay. 3, 2, 1. Weh, sana ni. 5, go. We from 5KU would like to wish our favorite lovely teacher a happy retirement day. Bye.